Open House TikTok Malaysia. Okey, jom kita dah sampai dekat office TikTok Malaysia. Jom kita masuk kat dalam. Masuk-masuk je memang terus terpegun. Cantik gila office ni. Tapi sebelum tu, jom kita sarapan dulu. Sarapan diorang simple je, bagi roti dengan air sikit. Tapi tak apa, benda free kan. So kita duduk kat sini. View dia memang cantik. Tingkat berapa aku tak ingat, tapi memang syok makan sambil tengok pemandangan dia. Wow. So untuk program hari ni, kita kena kumpul 4 stamp untuk layak masuk cabutan bertuah. Itu main goal kita pada hari ini. Jom, checkpoint pertama kita pergi kat TikTok Shop Malaysia. Kita buat task yang diorang bagi. Lepas tu dapat hadiah, dapat 1 stamp. Okay, settle. Sini juga diorang ada buat game teka harga. Siapa teka harga paling tepat boleh menang barang yang diteka tu. Okay, best juga. Tapi kita orang kalah lah game ni. Next checkpoint, kita pergi dekat tempat pemadam api dari Department Physical Security. Tugas kita padamkan api, pastikan office kita selamat. And then selepas tu kita pergi ke Department Trust and Safety. Yang ni lah yang tapis konten-konten dalam TikTok tu, konten moderator. Soalan ni susah kan? Kan? Kita fail tu. Tapi memang betul lah, soalan ni memang susah. Bukan semua orang boleh buat kerja ni. Sebab tu banyak konten yang kena take down. Memang ada standard dia. Okay, next kita pergi kat checkpoint ambil gambar. Lepas tu kita pergi dekat Bike Memory. Tempat ni khas untuk bike dancer, share kenangan diorang dekat apps, dan kita dapat hadiah kat sini. Dan checkpoint seterusnya kita buat keychain. Free je. Kita DIY sampai siap. Simple tapi fun. Dan sambil jalan-jalan kita nampak juga list department TikTok dekat seluruh dunia ni, dan diorang ada display produk VR Pico diorang. And then lepas dah cukup semua checkpoint, masa untuk lucky draw. Harap-harap dapatlah hadiah yang best-best. Tapi nak buat macam mana, rezeki aku dapat token je weh. Tak apalah, janji free. Okay, jom kita explore lagi office ni. Memang cantik gila. Ni antara studio diorang. Kalau ada live kat sini, nanti lampu ni dia akan menyala. Memang padu lah. Setup diorang ni memang vibe. Siapa yang kerja dekat sini, rumah tak payah jauh-jauh. Rumah betul sebelah office. Dah pukul 2.30, kita dah boleh gerak dah tu Sedar tak sedar dah beberapa jam dah kita orang kat sini. Dah penat dah. Experience yang best, tapi cukuplah dulu setakat situ. Jom kita balik dululah. Oh ya, by the way, sebelum balik, ni saya nak share sikit info pasal ByteDance ni. Tahun 2012 ByteDance ditubuhkan. Tahun 2015 mula dikenali dan perkenalkan visi syarikat. 2016 Douyin dilancarkan. 2017 TikTok dilancarkan global. Sebelum ni dikenali sebagai Musical.ly. Tahun yang sama jugalah diperkenalkan. 2019 misi ByteDance Inspire Creativity and Enrich Life diperkenalkan. 2020 CapCut dilancarkan. Tahun 2021 TikTok Shop mula naik bersama dengan Pico, game Pico VR, dan juga apps Lemonade. Itu antara yang famous. 2022 TikTok Shop berkembang pesat, dah mula masuk dekat Malaysia. 2023 sampai hari ini ByteDance terus berkembang, dan hari ini kita boleh tengok the rest is history. Okay guys, thank you so much sebab tengok sampai habis. Jumpa lagi insyaAllah next video. Bye. Assalamualaikum.